Bolehkah berjimak dengan isteri tanpa memakai pakaian? Enggak soalan. Takkanlah pakai saping nak jimak. Apa tak? Kena pakai sesuk benar. Nampak? Nak pergi mana? Anak saya mak pergi mana? Lawa-lawa dengan padang. Dengan baju kebaya. Nak jimak. Ayahmu nak jimak, mong. Ada pula nak pakai baju. Memanglah kena buang baju. Tak ada masalah, faham? Dia kata adakah boleh buang baju nak jimak isteri. Memang sebab tu kita tidak harang buang seluar. Kerana nak kecing. Faham tak? Waktu beg Angry Bird. Harang tak? Ada dua hukum. Yang pertama harus bila nak kecing. Bila nak kecing dia pun buka zip. Faham? Tu beg Angry Bird. Apa tujuan waktu beg luar? Nak kecing. Harang tak? Tak. Yang kedua hukumnya harang. Dia pergi patah tengok ramai pun buka Angry Bird. Dan tengok gitu. Tak. Tu baru harang. Hukum tu berbeza dengan maqasid. Nak? Jadi nak berak tak boleh buka seluar. Patut kau kena faham. Aurat ni ma yajibu satru. Anggota yang wajib kita tutup. From who? Daripada siapa? Itu kena ngaji. Jangan pandai wajib tutup je. Daripada siapa? Daripada manusia. Daripada Allah tak wajib. Faham tak? Daripada malaikat tak wajib. Kalau wajib tutup pada malaikat nak berak gua ni. Masuklah jambang nak berak orang buka luar. Buka tak? Dah buka malaikat nampak. Lepas tu orang masuk eseng bola keluar. Panggil laki dia. Benda bang, nak berak ambil bako. Ambil bako bulan luar berak luar. Faham tak? Apa? Takut malaikat tengok punggul dia. Jawabnya dah wajib tutup daripada malaikat. Daripada natang dah wajib juga. Masuk dah dalam bilik air tu bik mula. Nak masuk nak berak. Natu. Masuk, acu keluar, pakai luar tu bik pula. Bangun cacang. Baru nak duduk nak berak, bangun pula. Nak 2 jam nak main. Sebab cicak ada. Masa dia buka luar, cicak tu nusuk alik batang baik. Bila dia buka point nak duduk, cicak pun terbit. Tu cicak tu kata. Faham tak? Jadi dia pakai mula dah aurat kena tutup lain datang. Tak hok gitu. Dia duduk tu kan cicak tu pula. Tu pula dok main gitu. Dah apa aku 7.30 dak main yang subuh lagi. Berat nandang tidak wajib tutup daripada natang. Nak lanjang boleh, masuklah kandang lembu, lanjang. Tak ada masalah kandang kambing. Faham tak? Point, tak akan luar, tak akan baju, duduklah kandang lembu. Dah tu lembu tengok, dak haram. Faham? Walaupun lembu tu tengok sting, dak haram juga. Takutnya segok bahan tanah kita. Yang wajib tutup daripada orang. Orang mana? Orang yang haram lihat. Suami isteri haram tak lihat? Dak. Ujung rambut sampai ujung kaki kita boleh tengok bini kita. Perkahwinan ambil nikmat, dia panggil istimta', mengambil kesedapan daripada tubuh badan seorang isteri. Ambil kesedapan lagu mana? Bukan jimak saja, bukan tiung saja, bukan peluk saja, bukan boleh dengar suara saja, dengan melihat. Nampak? Kita balik kerja tak jimak, balik nak tengok saja. Nampak? Yang mana ni abang nak menyimak, logak. Nak tengok saja. Tubik. Kena tubik bini. Buang kain, buang baju. Duduk dalam beseng, musim. Faham tak? Okey, bagi. Nah, hukumnya halal di sisi syarak kerana suami tidak haram melihat isteri. Faham lagi? Malah esok ia balas dendang, Tok Imam balik bini pula kata. Malang gelegang kita hari ni Tok Imam, Abang Imam pula cak kain. Hamba nak kelih. Nampak? Lanjang point Tok Imam. Joget atas mesin basuh. Tu kata apabila dia jimak dia dengan suaminya saja. Mu nak pakai luar pun tak apa, tak mau pakai luar pun tak apa. Mu nak pakai tak mau pakai luar, nak pakai sokok saja tak apa. Tak ada masalah. Atau lepas sikit pakai serban.